Okay, morning. Morning guys. Hari ini kita daripada Fairmont, kita nak pergi Sport Hub. Let's go. Kita nak Daripada naik hotel. MRT. Daripada hotel lah ni. Daripada hotel pergi Sport Hub. Naik MRT. Dia dekat dalam hotel ni je ada MRT je. Dalam hotel ni macam hotel je tau. Ada mall. Kita dah beli tiket ni tau. Semalam kita dah beli tiket apa? Ni. Sekarang pukul 9.17. Kita akan membawa anda semua menuju ke Sport Hub Singapore. Bawah ni ada kedai makan semua. Sini lah turun. Dia pun dah lupa lah. Tapi dia punya lane banyak juga. Semalam tu ada orang kat sini. Yang ni City Hall. You nak pilih City Hall ke yang nak pilih yang ni? Semalam kita ke City Hall Esplanade. Kita Esplanade. okay. Esplanade jauh lah. Ada City Hall. Ya ke? City Hall kan? Kita tak lalu City Hall. Semalam pergi lagi City Hall. Dah 1 minit dah ni. Agak-agak kurang berapa minit ni? Dalam tanah ada tanah lagi. Semalam kita orang pergi Sport Hub naik Grab. Hari ni balik kita naik MRT. Hari ni kita pergi naik MRT sebab dah beli kad kan. Sebab lagi senang lah. Sama je macam KL. Tapi KL ada berapa lane je. Tiga minit tu. Nak sampai sana jalan kaki dah 3 minit kan. Tapi tak apa lah. Exercise. Okay, dah sampai mati. Yang ni tak galakkan kepada orang yang sakit kaki, yang malas Yang malas kita tak galakkan. Tapi kalau yang nak nak bersukan, tak sempat bersukan, boleh. Buat aktiviti. Tapi kita cari Zeus tak ada lah. Nampak dah cakap lah. Bawah tanah ada bawah tanah lagi. Ini lukisan. Lukisan marmar. Oh my god. So kita kena sampai Sport Hub sebelum pukul 10. Okay. Ini kita tanya. Betul lah Sport Hub? Okay guys. Alright. Ni lah RM7.80. Terima kasih.
So 5 minit untuk pergi MRT. 5 minit tu biasa jalan-jalan je. Boleh tak kita balik daripada hotel pergi airport naik MRT? Boleh kan? Lagi mudah. Sebab kat sini susah babe. Kita ada kiri dan kanan. So kita kat mana sekarang? Kita kat Esplanade. Dan kita akan pergi dekat Stadium. 7 minit. So total 7 campur 5 guys, 12 minit. Okay, ini tu. Oh, kita nak kena naik kat sini ni. So jangan tersalah. Tengok, awak tengok sini kiri, ni untuk kiri, ni kanan untuk kanan. Bukan itu. So lagi berapa minit? 2 minit lagi. Lagi 2 minit. Sebenarnya Kuala Lumpur boleh buat macam Singapore. Tapi Kuala Lumpur membangun awal dulu. Dia bangun awal, dia pergi buat macam-macam lah dekat atas. So bila dah buat macam-macam kat atas, kat bawah tak sempat nak buat. So Korea semua dia buat dekat bawah dulu. Dia bangunkan dekat bawah dulu. Sistem perjalanan tu kat bawah tu. Dan lama-lama baru dia naik dekat atas semua. Tapi kita tengok lah kat Singapore, mana ada bangunan tinggi-tinggi macam KLCC. Tak ada. Satu tu je lah, Marina Bay tu. Mungkin dia tinggi tapi ada lagi sikit tinggi. Tak banyak lah. Okay, kita dah sampai. So, berapa minit ni? 7 minit Video ni no cut. So, jangan ganggu lah. Untuk cut tak ada. Cut mah. So, yang ni tempat perempuan ni. Ni tempat perempuan ni. Ha? Warna pink ni. So, tengok. Doors are closing. Kenapa tak duduk? Okay, hari ni kita punya course habis pukul 6 petang kan. Tapi kita rasa setiap awalnya. So, kita excellent student. Excellent kan. Amira excellent. You are familiar lah. Please do not leave against the train doors. Next station is Promenade. This train service will end at Promenade. Change at next station for the downtown line. Stop nombor 2 kita turun ni. Nombor 3. Yang ni kita dah lepas ni yang ni kan. Yang ni 1, 2, 3 turun. Okay guys, jangan lupa like, subscribe and share. Buka TikTok live. Dia ada orang dah live dalam komputer. Kau sampai ke stadium. Boleh ke? Jadi nak buat TikTok live dapat gift semua. Korang jangan lupa like, subscribe dan share. Perjalanan daripada hotel ke Sport Hub mengambil masa lebih kurang 12 minit kan. Promenade. This train service will end at Harbourfront. Change at this station for the downtown line. If you are traveling to Bayfront or Marina Bay, please proceed to platform B. Line saya Please dulu not. Okay, so kita akan turun lepas ni. Sekarang ni dia dekat 4 minit. Bukan Nicole Highway ke? Tu Nicole Highway. Tak main-main. Kalau tersalah baca,
Mountbatten ni macam Mountbatten. Okey, 10 minit dah. So untuk daripada hotel tu, tadi kita punya train tu kat mana? So Esplanade. Lepas tu terus pergi sini kan? Oh, live. Jangan lupa like and share. Saya nak. Bagilah. Ha? 5 orang. Next station, Buckle Highway. Okay, lepas ni kita akan turun Nicole Highway. Nicole David. So ini pemandangan dia. Pemandangan dalam apa? Dalam train lah. Betul 12 minit ni. Nicole Highway, please mind platform gap. 请注意月台空隙。Sila berhati-hati di ruang platform. Daya sehingga dalam ini yang dapat dikolongkan. Nicole Highway. Okey, kita dah sampai dekat Nicole Highway. Last stop di Stadium. Tapi kat sini pun boleh turun. Kalau turun kat sini jalan kaki. Kan? Kalau turun kat sini jalan kaki. Okey. Lagi satu. Okey, apa yang kita orang buat ni, jangan lupa like, share, subscribe. Okey. Kita dah sampai stadium. Lepas sampai stadium, kita orang nak beli air lah. Air. Nak habis. Setengah, nampak? Steady je. Yang bangun lambat dia ni. Dia ni bangun lambat ni. Makan lah. Lama. Bangun lama dah. Stadium, please mind platform gap. 请注意月台空隙。Sila berhati-hati di ruang platform. Daya sehingga dalam ini yang dapat dikolongkan. Okay, are you ready for the next adventure? Pastikan orang tua dahulu, barulah orang-orang muda kan. Kita dah sampai lah. Kat atas tu je spot out. Siapa larat naik tangga tu lah. Boleh ke naik tangga ni? Kau lah. You go first. Okay. Tadi dia terlanggar kan.
Dia terlanggar kita daripada belakang. Kita ingat kenapa kan. Bahaya. So kita dah sampai stadium. Let's go. Alright. Tinggal balance RM2.62. Okay, done. Okay guys, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe dan share. Cakap sikit. Jangan lupa like, subscribe, share YouTube series Man. Kita dah sampai stadium. Ciao. Kita nak apa? Tu lah tempat belajar kita orang kat situ. So kalau nak tengok-tengok lagi ni di stadium. Dekat sini stadium. Kawasan ni semua boleh. Nanti kita beritahu tempat makan pula tu. Tu stadium besar dia. Daripada tempat kita orang. Okay guys. Okay, kita dah sampai. Sekejap lagi mesti ada kawan-kawan punya yang akan panggil kita. Kawan-kawan daripada Korea, daripada apa, Indonesia, Filipina, Singapura, Kazakhstan. Banyak negara kan. Okey. Dah lah. Ciao 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 ciao. Okey. Indoor Stadium kat situ. Tu Indoor Stadium. Kita punya kos kat sini je lah. Singapore Indoor Stadium kat situ. Okey. Kat sini tempat makan Kallang Wave. Kita cari Starbucks dululah. Jom. Ciao lah, ciao. Nak tengok lagi ke? Yang ni Kallang. Dan ni okey. Ni ada tempat main semua apa semua. Lepas tu tu Starbucks. Kita pergi Starbucks dulu. Ambil air. Okey. Nak beli kereta kat sini boleh. Tu atas tu ada food court. Okay. Lapar Okay bang, order bang.